Kita pelihara anjing untuk jaga kebun. Bila kebunnya dah berhasil, dia lepaskan anjingnya keliarang sampai masuk dalam sejik. Keliarang di tanah perkuburan dan di halaman rumah. Apakah hukumnya? Hukumnya haram mengotorkan masjid walaupun dengan najis mutawassithah. Apatah lagi mughalladhah. Mughalladhah ni taglid, lebih berat cara basuhnya. Faghsilu sab'a, basuh 7 kali. Kata ulama, kalau sengaja kita kotorkan masjid dengan najis mutawassithah, dosa. Apatah lagi kalau mughalladhah. Sebab tu kalau kita dibenarkan bela anjing, dia anjing ada dua, satu yang halal bela, satu yang haram bela. Yang halal bela, anjing jaga tanaman, anjing jaga harta benda, anjing jaga ternakan, jaga biri-biri dan sebagainya. Itu halal bela. Anjing yang haram bela bukan untuk jaga tanaman, bukan jaga ternakan. Saja-saja bela macam orang kafir bela dalam rumah. Itu haram bela. Jadi tuan anjing sehari hilang pahalanya setinggi gunung Uhud. Kalau kita pelihara anjing, sekira hari habis dah pahala. Faham? Dah pahala kita seumur hidup tak lapar pun segunung Uhud. Betul tak? Jadi pelihara anjing sekira hari habis dah pahala. Nah, kena jaga-jaga. Soalan seterusnya.